Kapten pasukan Syafiq Rahim ingin menyampaikan kepada penyokong-penyokong yang dia nak main untuk Perlis tahun depan. Okey. Macam biasa, lontarkan. Yes. Saya tengah tengok. Awak tak ada tempat duduk? Ada kursi ekstra? Tak ada kursi ekstra? Musim 2017, tim Tengku kata bajet ada kurang sikit. Kurang banyak. Kurang banyak kan? Berapa persen? 50%. Daripada jumlah yang tahun depan atau musim? Saya tak boleh cakap berapa harga dia. Tapi macam ni. Hari ni kita akan cakap pasal, awak nak cakap pasal apa topik? Kita bagi topik untuk pasukan dan tujuan tahun depan. Kita bagi topik untuk penyokong-penyokong, dan kita bagi topik untuk tak tahulah FM ke apa-apa saja awak nak tanya. So dalam 3-4 topik lah. Okay. So first kali apa dia tadi? Berapa penjimatan 50% tu? Yes. So tentu lihat musim 2017 akan lebih mencabar. Setiap tahun bola sepak adalah mencabar. Tak semestinya awak menang setiap tahun. Ada tahun kita menang, ada tahun kita kalah. Tetapi itu bukan satu benda yang saya risaukan, kerana macam mana yang saya katakan sebelum ni, objektif kami adalah untuk berada dalam pertandingan AFC. Pertandingan AFC bukan untuk patut dinilaikan kalah atau menang, tetapi untuk wujud dan untuk kita compete dalam pertandingan yang prestige. Kerana itu adalah international level. So saya lebih suka apabila nama JDT, brand JDT bermain di international level daripada main domestik. Tu pasal kita cakap Liga dan FA Cup selalu menjadi tumpuan kita. Tetapi tahun depan mungkin kita tak ada target untuk apa-apa. Mungkin tahun depan target adalah untuk buat lebih duit. Ramai penyokong yang tak setuju dengan saya bila saya cakap macam ini, saya tahu, no problem. Tetapi awak kena faham, anda nak pasukan yang kuat, anda kena membantu sebagai penyokong. Kalau barang original pun penyokong tak beli, tapi awak nak pasukan yang kuat, minta maaf lah, awak tak akan ada pasukan yang kuat. Kerana setiap tahun kami terpaksa berempas pulas untuk mencari dana. Kalau awak tengok Kelantan pun dah habis, Selangor ada masalah. Yang tak ada masalah Pahang saja, kita pun tahu kenapa dia tak ada masalah. Dan jadi Felda pun ada problem, semua tim ada problem, Johor pun ada problem. Jadi tahun depan oleh kerana pembinaan stadium baru, tempat latihan baru dan juga pemain-pemain yang kita akan ambil, so saya nampak yang bajet kita tak akan berada dalam bajet yang besar. Tumpuan kita adalah untuk recover balik apa duit yang kita telah gunakan sejak 2013 sampai 2016, dan insyaAllah kita akan start spending balik semula 2018 atau 2019. Tetapi 2017 adalah untuk recover balik duit-duit yang kita dah gunakan. So tentang pemain baru yang aku mention tu, kita tahu Syafiq Rashid akan masuk ke JDT. Yes. Apa lagi pemain baru? Is it a non-disclosed agreement yang perlu? Tak ada, saya those are kita punya target. Saya ada young goalkeeper daripada PDRM sekali. Saya ada few young players daripada JDT 2 macam Afiq Fazail. Dan kemungkinan kita tengah view Cik Rashid kerana tahun depan kita tak ada rush untuk ambil player JDT 2, kerana kami di JDT boleh tukar mana-mana pemain at any time, the whole season, tak payah ada transfer window. Kerana kita saja yang ada structure tersebut. Jadi saya boleh tukar 8 pemain at any time tanpa transfer window untuk season tahun depan. So saya banyak tengah tumpukan kepada pemain-pemain muda, macam we have Darren Lock. So saya nak mereka lebih main di JDT 2. Dan pemain-pemain, kita pun ada dapat pemain-pemain yang akan berhijrah ke pasukan luar, yang mana yang orang nak beli, dan juga kita punya local dan foreign player. But this is bola sepak, this is benda yang saya kena terima. Oleh kerana kita tahu untuk mencari dana dalam Malaysia ni
Tak ada pasukan bola sepak yang boleh buat duit kerana penyokong-penyokong punya mentality belum bersedia untuk berkhidmat sebagai shareholder kepada klub, bukan untuk nak jadi klub punya members yang mana awak boleh contributekan duit kepada klub dan mensupportkan klub. Kalau kita tengok klub di Thailand macam Buriram FC, daripada selling tiket perlawanan dan juga merchandising, mereka dapat buat at least 1.7 million US satu tahun. Dan itu adalah satu kejayaan yang saya dan juga saya menghormati dia orang untuk ada konsep tu. Dan saya pun telah dijemput untuk pergi sana nak tengok macam mana dia orang buat dan macam mana nak belajar untuk mengukuhkan lagi kewangan pasukan JDT. Tetapi buat masa ni penyokong-penyokong semua ni, saya cakap walaupun awak suka tak suka, walaupun perit nak terima, anda kena faham kita punya duit makin lama makin kurang, semakin tahun makin sikit, oleh kerana kita belum ada membership lagi dalam klub. Untuk anda berada dalam membership di dalam klub, itu pasal saya ada Datuk Hasni di sini dengan saya yang jaga yayasan JDT. Dan dia akan memberikan taklimat nanti kepada anda semua tak lama lagi dengan kita punya Captain Fahmi berkenaan dengan yayasan JDT, yang mana penyokong adalah owner of klub bola sepak JDT. Kemungkinan besar pun saya akan ada foreign superstar juga yang akan own klub bola sepak JDT. Dan bagilah kalau kita betul-betul sayangkan klub ni, mari kita bersama-sama own klub JDT dan cuba mencipta kejayaan dalam semua segi aspek, tak kisah di dalam pun ataupun di luar padang. Saya akan ada Afiq Fazail yang dah confirm dengan saya. Kami juga ada Cik Rashid yang dah confirm, tetapi saya nak suruh dia berada 6 bulan atau 3 bulan dulu di JDT 2. Itu depend on Mario. Mario adalah coach dan saya kena support Mario dengan Benjamin Mora punya idea dan apa pandangan-pandangan mereka. Dua pemain selamat tu confirm. Siapa dua pemain selamat? Azwan Bakiri. Nazmi Faiz kami dah sign, dan Nazmi Faiz kami mungkin akan loankan dia ke Japan untuk bermain di Japan. Buat masa ni saya belum tahu klub mana lagi, tetapi kita tengah tengokkan untuk loankan dia ke salah satu klub kat sana. So kalau dia main kat sana, saya ucapkan harap dia berjaya, dan bila dia dah sedia untuk balik ke tanah air dan dia boleh berkhidmat dengan pasukan JDT. Yang lain-lain kita dalam perundingan, belum ada apa-apa confirmation lagi. Azwan Bakiri pun dalam pertandingan ni. Semua sekali dalam perundingan. Belum ada apa-apa, saya pun belum sampaikan apa-apa surat official kepada Selangor FA lagi. Saya nak kena berhubung dengan Selangor dan tengok apa yang kita boleh bincangkan. Buat masa ni belum ada apa-apa lagi. Kau tunggu ada mention yang nilai Wan Martin Lucero ada 1 million ke 2 million US. So adakah Tengku akan lepaskan dia? Kita akan tengok kalau saya dapat offer yang bagus. Saya juga kena ingat dan saya juga kena fikir betul-betul kerana dia adalah player yang memberi banyak sumbangan kepada pasukan kita, yang score a lot of goals. Tetapi kalau saya dapat offer yang baik, saya akan lepaskan dia. Kemungkinan besar juga kalau saya dapat offer yang baik with Jorge Paradias, walaupun dia top scorer tahun ni, saya tetap akan lepaskan dia. Saya tak boleh fikir ikut emosi saya kena fikir pakai kepala saya macam mana saya nak jaga klub JDT. Awak kena fikir menang dan kalah adalah lebih mustahak daripada awak wujud sebagai satu pasukan, ataupun kita nak spend lagi duit, kita nak menang lagi setiap tahun, kita masih nak simpan semua pemain-pemain kita, dan lepas tu 2018 kami ada stadium baru tapi tak ada pasukan bola lagi. So kalau kita tengok, kalau orang berfikir emosi ni selalunya macam Tan Sri Anwar Musa, awak boleh tengok di mana pasukan Kelantan sekarang. That is pasal apabila kita dah tahu ada masalah, kita tak ada cari cara penyelesaian macam mana nak cari cara penyelesaian. Oleh kerana kami ada masalah dan kami masih lagi nak kejar kejuaraan. Ada tahun kita boleh kejar kejuaraan, ada tahun kita tak boleh kejar kejuaraan. Dan itu, that is how kita sustain satu klub. Pasal saya tak nak apabila kita spend lebih daripada apa yang kita patut dan sampai kita kita berada dalam satu situasi yang saya tak boleh tanggung gaji-gaji pemain, yang akan jadi satu isu.
Dan saya tak nak, kerana saya kena sentiasa jaga kebajikan pemain-pemain saya dan juga staff-staff saya semua yang dalam klub JDT. So pemain JDT siapa yang keluar tu? Yang berhasrat untuk keluar pemain berkala? Buat masa ni ada dalam 10 pemain yang dapat offer lebih besar daripada, dengan pasukan-pasukan lain. Kalau kita tahu pasukan-pasukan yang terkaya dalam negara pun telah keluarkan banyak duit, dan saya kena terima lah kalau pemain-pemain saya nak berhijrah. Ni bukan saya paksa orang main bola untuk pasukan saya, dan ini bukan penjara. Kami adalah kelab bola sepak. Jadi dalam at least, tak silap saya 10 ke, bukan 10, saya rasa lebih, dalam 15 ke 20 pemain yang nak tinggalkan pasukan JDT. Kalau orang dah biasa, apa? Saya tak tahu. Tengok pada pengurusan-pengurusan klub lain. Saya tahu Melaka akan spend big money. Saya tahu saya punya kompetitif Pahang akan spend big money, termasuk Selangor, Felda dan yang lain-lain lagi. Dan dah berapa lama dan berapa keahlian dia? Yang Mak Mulia Tengku, dari awal titah yang kita dengar bahawa kita perlu ada cara untuk nak sustain tim JDT ni. Dengan jelas Tengku dah maklum pada kita kalau kita bergantung kepada cara yang kita ada ni, kita mungkin tidak dapat bertahan lama. 50% nak potong bajet tahun depan. Jadi Yayasan JDT ni adalah jembatan antara penyokong dengan tim. Kalau kita nak tengok tim ni terus kekal, macam yang dititah oleh Tengku bahawa macam negara-negara luar, macam mana cara mereka menjaga tim bola sepak masing-masing. Jadi sebab itu Tengku telah pun mengilhamkan supaya diwujudkan yayasan penyokong. So saya akan turun ke daerah-daerah untuk berjumpa dengan kelab-kelab penyokong. Kita akan terangkan, we are a big family. Kuat aja sorak tak boleh menjamin tim JDT kekal. We have to do something. Jadi untuk itu kita akan berjumpa dengan penyokong. Kita akan jelaskan bahawa sudah sampai masa Tengku dah berkorban apa saja untuk JDT ini. Dah sampai ke tahap di mana pasukan ini dah ada nama, dah ada kedudukan, bukan hanya dalam negara, luar negara. Jadi kalau ikut logiknya lah, tak susah penyokong kalau setakat nak sumbang RM100 setahun sebagai ahli keluarga yang besar dan prestigious ni. Saya dimaklumkan oleh JST Johor Southern Tiger bahawa kita ada 1.4 million follower. Katakanlah 500,000 pun yang contribute RM100. Can you calculate? 50 million a year. Saya rasa banyak besar masalah. Saya dah. Lagi satu, apa yang kita cuba buat dengan yang lain yang mungkin negara ni masih tak faham lagi, dan mentaliti orang kita masih tak faham lagi, adalah mengikut satu konsep macam konsep di luar negara, iaitu di mana awak diberi hak untuk tahu pengembangan-pengembangan pasukan, boleh menghantar wakil kepada mesyuarat-mesyuarat kami sebagai kelab. Jadi penyokong sentiasa tahu perancangan management. So jadi penyokong sentiasa tahu, okey, apa kita punya hala tuju, apa kita punya perancangan, macam mana kita nak buat duit untuk kelab, macam mana kita nak kurangkan duit untuk kelab, macam mana kita boleh memberi satu sumbangan kepada masyarakat, anak-anak muda untuk akademi, untuk lebih besarkan lagi network program pembangunan akaumbi kita. So penyokong-penyokong bersama-sama kami, ahli-ahli yang berada dalam kelab, untuk sama-sama membangunkan. Itu adalah dia punya unik dia. Kalau kita tengok pasukan di Barcelona, di Valencia, yang penyokong-penyokong sentiasa ada wakil untuk menyampaikan suara mereka, dan juga untuk sampaikan juga kepada penyokong yang lain apa perancangan-perancangan kelab. Bermakna ia bukan pihak pengurusan saja yang buat keputusan, ia adalah apabila kita semua setuju untuk membuat satu keputusan dan apa yang boleh terima.
Tetapi penyokong juga kena fikirlah. Saya bagi contoh, awak perlu terima yang mana yang ada dalam kelab bola sepak JDT ini bukan jalan-jalan orang. Kalau awak tengok Mario Gomez yang berada di situ dah 30 tahun dalam bola sepak, Raul Longhi, semua orang yang bersejarah, semua yang dah telah mencipta sejarah dan main di tahap antarabangsa yang paling tertinggi. Awak ada player macam Syafiq Rahim, Aidil, awak ada player yang main international level, awak ada juga player macam Safi Salih. Semua pemain-pemain yang dah mencapai satu kejayaan. Mereka tahu apa mereka kena buat, mereka tahu tugas mereka. Macam saya bagi satu contoh, apabila saya sign Lucero, 5-6 game first Lucero tak score. Macam-macam kritikan yang kita dapat. Macam awak pula coach. Tapi hari ini apabila saya nak jual Lucero, ramai pula yang tak setuju. Cakap, oh jangan jual, pasal apa? Dia score gol. Jadi mana orang? Jadi kena faham, sebelum nak buka mulut tu fikir dulu. Kalau saya tak tahu apa saya buat, awak tak ada 7 piala depan mata awak hari ini dalam masa 3 tahun. Saya tahu apa saya buat. Saya tahu the business of football. Saya tahu how to manage. Saya tahu macam mana nak pick the right players. Saya tahu macam mana nak pick the right coaches. Saya bagi satu contoh, saya bagi cerita sejarah sikit lah, latar belakang. Benda ni kadang-kadang bagus untuk penyokong ingat. 2013, saya tak kenal satu benda pasal bola sepak tanah air, saya tak tahu satu player pun. Saya hanya dengar saja nama dia, saya tak kenal, saya tak pernah tengok Syafiq Rahim. So that is the first player saya sign. Lepas tu saya sign Nur Syarul dan Talaha, saya sign. And then lepas 1 tahun of belajar silok-belok bola sepak tanah air, termasuk luar dan dalam padang politik, baru saya kenal bola sepak Malaysia macam mana. So 2014 kita dapat pemain yang lebih baik dan kita dapat kita punya piala yang pertama. So benda ni adalah berkenaan dengan dedikasi, knowledge dan juga apa perancangan-perancangan kami dalam bola sepak dan apa kita telah capai so far. So kalau kita tengok, saya tahu apa saya buat. Jadi lepas tu saya sign Pablo Aimar untuk letak JDT dalam world market. Orang panggil instant success. Untuk ada sukses yang cepat, untuk buat banyak bising. So dunia tahu betapa serius kita. Lepas tu baru kita boleh buat konsep program Akaumbi kita. Sebiji sama dengan konsep Paris Saint-Germain. First dia kena buy player untuk dunia tahu yang dia serius, untuk compete dalam highest level. Lepas tu baru boleh program Akaumbi. Benda tu pun kita dah boleh tengok. Kita boleh tengok kita punya results. 2015 kita dah boleh tengok result, kita menang lagi championship. Tetapi kita pun ada banyak pelapis-pelapis. Macam kalau kita tengok kita punya Fazli Mazlan, pelapis kita macam Eddie yang mana kita loankan kepada Penang. So kita dapat tengok banyak player yang daripada Akaumbi kita yang akan naik. Tahun depan kita akan lihat lagi hasil dia. Jadi lepas tu saya tengok Pablo Aimar, saya cakap tak boleh main 90 minutes and everything. Saya terpaksa gugurkan Pablo Aimar. Saya terpaksa gugurkan lagi satu defender, Baihaqi Kaizan. Semua penyokong Johor tak setuju dengan saya. Sampai buatkan banner mengatakan save Baihaqi Kaizan from the invisible Singh Shabby Singh. Dan keputusan bukan keputusan orang. Ada juga yang mengatakan saya selalu tukar pemain pasal saya kena mainkan dengan ejen. So saya terpaksa buat keputusan saya di Argentina untuk cari player sendiri di Argentina yang tak ada nama tetapi yang saya rasa ada potential. Saya buat keputusan untuk sign Jorge Pereira Diaz dan Marcos Antonio. Datang pula Marcos Antonio, orang viralkan video dia punya debut game di Nuremberg. Hari ini Marcos Antonio telah membantu pasukan JDT menang 7 title dalam masa 3 tahun and the best defender dalam negara. Hari ini 2013 Coach Fandi Ahmad nak keluarkan Syafiq Rahim. Saya bergaduh dengan Fandi, saya cakap no, saya tak setuju. Saya nak bagi Syafiq Rahim lagi satu chance. 2014 hingga ke hari ini Syafiq Rahim telah membantu pasukan menang 7 title and score a lot of goals.
untuk 2014-2015. Lepas tu saya terpaksa keluarkan nama besar, nama antarabangsa Pablo Aimar. Saya terpaksa replacekan dia dengan Jorge Pereira Diaz. Apabila saya buat keputusan ni, kalau kalah, saya bertanggungjawab. Kerana saya yang buat keputusan. But saya ikut saya punya insting, saya ikut hati saya fikir betul-betul, saya buat keputusan ambil Jorge Pereira Diaz. Dalam 5 perlawanan, Jorge Pereira Diaz skor 9 gol and menangkan JDT the first league title 2014. Dan menang sumbangsih. Lepas tu, saya tengok Bojan Hodak tak boleh kontrol bilik persalinan. Apabila player tak setuju dengan coach punya fitness trainer. Sama juga fitness trainer yang bertanggungjawab untuk Terengganu jatuh tahun ni bernama Miro daripada Croatia. Saya keluarkan Miro, saya keluarkan Bojan Hodak. Semua penyokong JDT cakap, apa benda lah Tengku Mahkota ni. Coach ni dah menangkan 2 title. Dua title dalam masa 24 tahun dia boleh keluarkan. Saya lantik Mario Gomez. Hari ini Mario Gomez telah menangkan awak 5 title. Dan tak ada orang rekomenkan saya Mario Gomez. Kerana satu hari tu saya tengah tengok Mario Gomez mewakili South China tengah lawan Pahang, Piala AFC di Pahang. Saya call Mario Gomez, saya berjumpa Mario Gomez di Argentina. Hari ini Johor berjaya menang 7 title. Jadi saya tahu apa saya buat. Kalau ada orang rasa yang orang tu tahu run football lebih daripada saya, sila. This is pasukan Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim. Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim adalah hak milik rakyat Johor. Kalau ada orang, insan yang rasa boleh buat tugas lebih baik pada saya, sila. Kursi saya bukan saya saja boleh duduk, awak semua pun boleh duduk juga, no problem. Termasuk mana-mana ahli yang ada dalam kelab. So, ini membuktikan yang saya tahu apa saya buat. Pasal saya belajar daripada orang dalam bola sepak seperti Peter Kenyon, Peter Lim, George Mendes, the most successful multi-billionaire agent, Jean Laporta, Rafael, Martin Press, Mario Gomez dan ramai lagi orang-orang di luar sana. Saya belajar daripada Mr. Miguel daripada Atletico Madrid punya owner. Saya belajar benda ni dah lama. Saya belajar benda ni daripada 2013 bila kali pertama saya jumpa dia orang di Shangri-La Hotel Singapore. Tetapi media di Malaysia lebih suka belajar daripada Khalid Ali. Tak habis-habis awak tanya dengan Pak Hitam tu apa jadi dengan bola sepak tanah air dan dia ada isu dia boleh jawab pasal semua benda. Kadang-kadang kala kita patut tahu dunia ni berubah. Dunia moden dengan dunia dulu tak sama macam sekarang. Kalau awak masih nak player jadi semi-pro, naik basikal pergi tempat training, tak ada orang nak main bola lagi. Dunia dah berubah. Kita kena berubah dengan time. Itulah orang panggil adaptation. Kita kena adapt. Apabila Mario Gomez datang Johor, Mario Gomez kena adapt dengan dunia orang Melayu macam mana? Dunia bangsa Johor macam mana? Macam mana budaya kita? Sama juga macam player-player lain. Tetapi awak ada seorang kononnya legenda bola sepak yang belum boleh adapt dengan dunia moden sekarang. So kalau dia pandai, kenapa World Football Conference Summit tak pernah ajak dia bercakap? Tetapi media kita masih terhegeh-hegeh lagi nak tanya soalan kepada orang ni. Dan suruhlah dia jadi Presiden FAM kalau dia pandai sangat. Semua orang pandai criticize. Cakap dengan saya siapa yang beri sumbangan kepada bola sepak tanah air. Saya telah contribute 2 tahun betul-betul 70% of national team punya ranking. Itu pun tak boleh lagi pasal saya ada coach macam Ong Kim Swee. Tapi apabila kita ada coach baru daripada Spain yang akan ambil national team, yang akan tukarkan konsep dan falsafah untuk national team main sebiji sama macam mana JDT main, InsyaAllah kita akan tengok ada perubahan, peningkatan dan kejayaan. Tetapi awak jangan ingat kalau kita tukar benda tu semua terus boleh menang besok. Pasal saya ada bola sepak daripada Pantai Timur yang ingat kalau satu hari kita tukar benda, esok juga kita boleh menang. Masuk World Cup. Kalau nak masuk World Cup, suruh dia masuk aja World Cup. Bola takes time. Argentina ada pemain-pemain yang paling handal masa tahun 2002
punya World Cup di Japan dan tak lepas pun sampai pergi quarter final. Sedangkan tu adalah pasukan yang paling mantap dalam sejarah bola sepak Argentina. So football adalah knowledge, contribution and time. Last kali, luck. Awak boleh buat semua benda betul, tetapi apabila awak tak ada luck pun tak boleh juga. So semua benda kita perlu. Semua benda main peranan. Apa saya boleh buat? Saya ada mentaliti penyokong bola sepak Malaysia. Dengan penyokong, bukan saja penyokong, dengan media pun. Media Malaysia, setiap kali pergi tanya kat Khalid Ali pendapat. Apa pasal tak awak pergi tanya orang yang famous keliling dunia, yang betul-betul besar, yang berjaya dalam bola sepak. Macam orang-orang ni semua, saya boleh panggil dia orang, boleh cakap dengan dia orang, what is the problem with bola sepak Malaysia? Dia akan cakap satu benda je. Masalah dia adalah player kita takut nak pegang bola dan kita main long ball. Dan saya cakap, baik awak pergi holiday lama-lama. Dan jangan cuba berkhidmat atau letak siapa-siapa kawan anda dalam persatuan bola sepak atau klub. Look, problem bola sepak tanah air adalah corruption. Benda yang pertama. Yang kedua adalah favoritism, iaitu pilih kasih. Yang third adalah lack of knowledge from coaches. Bermakna, diorang tak ada experience pada tahap yang betul untuk go international level pasal kita asyik tumpukan everything in-house. Kita tak pernah hantar mereka luar untuk membuat lebih lagi latihan untuk mantapkan lagi pengetahuan mereka berkenaan bola sepak. And third and fourth is grassroots. Program Akaumbi. It's simple. And fifth, yang last sekali adalah pasukan semua tak boleh buat duit. Hak penyiaran, hak kita punya TV rights dimonopoli oleh Persatuan Bola Sepak Kebangsaan. That is the problem. Di mana-mana liga dalam dunia, kalau Barclays sponsor Premier League, Barclays run the league. FA hanya di situ untuk jaga undang-undang sahaja. Tak ada satu sen pun pergi dekat FA. Semua money pergi dekat tim yang bertanding. Dekat sini, semua duit pergi kepada FAM dan kononnya FAM channelkan dan ada benda yang tak sampai. Untuk berapa tahun? So, saya ada seorang menteri cakap dengan saya, oleh kerana budak kita tak erti pegang bola dan main long ball. That is the problem with bola sepak tanah air. So, this is the problem with Malaysian football. Lack of knowledge. Kita tak boleh accept, kita tak boleh terima kita punya kelemahan untuk memperbaiki sesuatu. Penyokong kita is not that educated. Saya minta maaf kalau ada mana pihak yang tersinggung, tak suka. Tetapi saya lagi suka berterus terang dan awak boleh kritik saya, cakap apa nak, lantak, saya tak peduli. But at least saya berterus terang, what is the problem? Apabila kita boleh terima kesalahan kita, kelemahan kita, dan kita ada ruang untuk memperbaikinya. Dan masalahnya, bila saya cakap benda bagus untuk nak buat for bola sepak tanah air, besok datang kelawar seorang bersuara. Dan semua orang bersuara. Orang yang dah retire pakai suit tapi terima datuk daripada sesuatu tempat pun boleh bersuara. Dan lepas tu awak monopolikan league. PDRM tak patut disingkirkan. PDRM patut berada bersama saya dalam Super League. Tetapi awak terpaksa singkirkan PDRM oleh kerana awak nak selamatkan satu pasukan. Dan ahli jawatan kuasa, tata tertib semua sekali, datuk daripada mana? Daripada negeri mana? Johor ada 700 datuk daripada 1885. Daripada 1885 sampai hari ini Johor tak ada lebih pada 700 datuk. Budak umur berapa pun boleh beli datuk. Tak ada apa-apa sumbangan kepada negara pun boleh beli datuk. Pre-season. So, Teguh ada post yang Benfica ajak bermelabrasi di sana. Yes, masalahnya kalau tim saya report 5, saya perlu 2 minggu di sini. Kalau saya pergi 22, 25 dah Christmas. Saya nak lawan dengan siapa? So tu yang kita tengah tengok. Kalau ada tim kita pergi, kalau tak ada tim saya pergi Thailand. Pasal of Christmas punya reason. Saya terpaksa hormat dia orang punya hari. So belum ada apa-apa confirmation lagi. Tetapi jemputan tu memang saya dah dapat. Tapi saya rasa jemputan tu terlampau singkat sangat. Saya takut tim tak dapat rehat betul-betul, train betul-betul dan terpaksa rush balik Johor. Penat. So saya belum buat keputusan lagi. Saya masih berbincang dengan Mario. Dengan Kuala Lumpur dah
Dah. Apa yang saya cakap akan masuk berita ni kan memang tak akan masuk lah Biasa lah. Yang kali Ali tu ambil. Ha? Yang kali Ali tu. Besok apa pula dia nak jawab? Dia ada jawapannya. Tapi kenapa media pergi? Kenapa media kena pergi kat dia? Dia pernah menang World Cup. Dan dia pernah mencipta sejarah sampai ke apa dia main Malaysia for what? Olimpik. Itu tahun bila? Tahun? It's not because of pergi tak pergi. It's because awak criticize semua orang macam awak paling pandai dalam dunia. Kenapa manusia ni semua tak nak berduduk depan saya? Kenapa tak ada seorang pun nak duduk depan saya? Kita duduk atas stage, ramai-ramai, letak seorang menteri sini, letak si pandai sini, letak orang situ, and then bagi penyokong semua sekali, seluruh negara datang. Awak tak nak baca daripada page yang betul-betul memberi sumbangan kepada bola sepak tanah air, dan juga awak tak nak tahu daripada orang yang tahu pasal bola sepak. Kalau saya tak tahu satu benda pasal bola sepak, kenapa World Football Summit ajak saya? The only one daripada Southeast Asia. Dekat situ CEO Twitter bercakap. Dekat situ President of La Liga bercakap. Atletico Madrid punya boss bercakap. Host of the Future World Cup in Qatar bercakap. Qatar Football Association bercakap. Saya tak nampak kali-kali. Saya tak nampak datuk-datuk Pahang semua bercakap kat situ. Saya tak ada nampak page-page daripada sini yang kononnya pandai sangat pasal bola sepak cakap kat situ. Saya tak nampak seorang pun. Dan awak cakap Tengku Mahkota Johor bongkak. Saya hanya menyampaikan kenyataan, fakta. This is not about bongkak. Tetapi kepada persepsi orang Melayu, oh bongkak. Oh cakap besar. Ini bukan pasal cakap besar, pasal saya tahu apa saya cakap. Kerana saya boleh back it up with fakta. Exactly. So today mana yang orang yang kononnya pandai sangat cakap pasal point? So, penyokong, ada lagi siapa-apa soalan? Apa saya cakap ni awak rekod tak peduli. Okay. Awak pakai salah baju lah. Saja je sebenarnya. Kapten. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azrin bin Awaludin, pemegang season pass JDT untuk tahun ketiga. Dan saya sebenarnya mewakili untuk season pass holder ni. Sebenarnya diorang dah bertanya. Soalan ni mungkin untuk Datuk Asni. Okey. Untuk yayasan JDT ni agak-agaknya bila di-open untuk kami untuk participate untuk contribute. Okay. Sebab since tadi Tengku ada announce tentang financial problem untuk kita next year. So mungkin season pass holder ni semua yang setia ni mungkin nak secepat mungkin untuk participate Kita untuk join yayasan JDT. Kita dalam perbincangan. First kali yang lambat pasal benda ni is because the account pendaftaran dan account. Now pendaftaran dan account dah dibuka. Saya sendiri untuk maklumat awak letak duit saya sendiri pun di dalam. Jadi nanti Datuk Asni dengan Kapten Fahmi akan maklumkan kepada semua penyokong dan kita akan mula benda ni. Kalau kita tak mula benda ni early January, kalau lagi awal will be middle December. Tetapi kalau kita boleh January pada saya lebih sesuai. Pasal kita pun banyak lagi persiapan yang kita perlu memperbaiki, apa lagi kelemahan yang ada dalam sistem tersebut. So secepat mungkin lah. Saya rasa first week January dah boleh dah. Untuk tahun depan. Dah. Ya, Januari. Okey. Selain daripada tu 50% bajet hilang. 50%. Pasal ada game kadang-kadang datang, ada game kadang-kadang tak nak datang. Lepas tu awak marah bila tim kalah.
Tim kalah awak marah. Kalau tim dah tak boleh bayar gaji, memang tim ni akan kalah aja. 20 game akan kalah punya. Guarantee saya cakap. Player main tak ada gaji tau. So, tim asyik kalah aja. All the way. Pasal apa? Ada game kadang-kadang datang. Ada game tak nak datang. Dulu alasan pasal bulan puasa. Lepas tu alasan pasal bekerja. Lepas tu alasan GST. Lepas tu alasan Datuk Najib. Lepas tu alasan memang macam-macam. RM10 je tiket tu. 10. Bukan 50. Awak tengok stadium-stadium lain punya. Negeri-negeri lain berapa mahal tiket. Bila away game boleh pula pergi. Home game tak pergi. So, have to support the club. You want to win, you have to support the club. Kalau tidak, Syafiq Rahim nak makan apa? Gaji pun tak ada. Betul juga kau. Betul juga, betul. Okey. $50 bajet dah turun, dalam 15 pemain nak berhijrah. First kali pemain yang nak berhijrah adalah Nazrin Nawi. Gaji sampai Melaka entak sampai 80,000. Saya pun dah tak boleh tanggung lagi. Saya cakap minta maaf, terlampau mahal sangat, awak sila pergi. Dan Selangor nak bayar Amri 150,000. Dan Safi Salih ada Pening nak beli 75,000. Semua orang, 15 player nak keluar. Semua nak tinggalkan pasukan miskin JDT ni. Kau pelis. Lepas tu, Aidil orang offer 56,000 termasuk dengan adik sekali. Buy one get one free dengan kembar. Semua nak keluar JDT, semua nak tinggal saya seorang kat sini. Bila senang sama-sama, bila dah susah saya seorang aja. Nike akan taja pasukan JDT. Termahal dalam bola sepak tanah air. I think it's about almost dekat dalam. Saya tak boleh cakap, saya kena tanya Nike dulu, boleh. Tapi saya tahu yang ia adalah paling mahal pasal dia lagi mahal daripada yang sebelum-sebelum ni. Siapa yang beli? Macam Perak ada macam Alisan dia sponsor team. Oh, dia sponsor team. Tapi No, this is kita punya sponsorship. Kalau kita tengok pasukan Kelantan, dia train pakai Nike, lepas tu dia lawan pakai baju lain. Pasal dia dapat baju daripada Indonesia, pasal Indonesia League kena ban. Jadi kawan dia bagi. Saya ingatkan dia nak pakai baju. Saya pun terperanjat, saya call Nike. Nike, you sponsor Kelantan, is it next year? No lah Tengku, that baju training they got from Indonesia. Oh, okay. Of course, it's the best. The best deal. Siapa tak nak taja JDT? It's the best team. Best, most popular team dalam Southeast Asia. Only 3 je best team in Southeast Asia. Persib Bandung, JDT, and Buriram. Yang paling well known. Tetapi saya dah terlebih telajak. Pasal in Europe lebih kenal JDT daripada tim-tim yang lain ni. So, semua orang kalau pandai taja JDT. Mana company dalam Malaysia nak untung taja JDT, saya garanti awak boleh untung punya lah. Garanti. Apa je ada lambang rimau tu, dengan yang 3 bintang kat atas tu, bintang yang 3 saya letak sebelum menang piala tu, confirm buat duit. Ya. Betul. You will make money. Ada tengok lambang FM? Tak. Awak tengok lambang rimau dia. Tengok betul-betul lambang rimau dia. lambang ambil duit. Tak. Tapi tengok. This is the best lambang. Dulu saya punya lambang 2013 macam kartun. Pasal tu, mana dia? Cik Den tu. Cik Den tu yang bagi. Saya kat mana kau dapat ni? Oh, ni design tu ku. Patip punya orang design gini-gini. Okey lah, kalau tak lah. Sekali saya tengok sama dengan Richmond Football Team Australia. Apa benda yang kau... Terpaksa saya tukar. Ni sekarang ni, saya punya design sendiri. Terus letak aja lambang ni.
terus menang 7 piala. Kelas. Pasal tengah fikir. Perlis ke? Terengganu ke? Tengah confused. Pasal banyak offer. Bila awak jadi player successful macam Syafiq Rahim, jenama besar, Nike, sponsor semua, memang banyak offer. Dia pun tengah pening kepala. Jadi saya pun cakap dekat dia, cakap Syafiq, kita dah bekerja sama lama, tetapi jikalau kau nak tinggal aku seorang bila aku susah, pergilah. Di sini je lah perhubungan kita. Saya ada kontrak tahun 2019. Penat, polis nak bayar apa kontrak tunggu. Buat apa? Tapi mahal. Player saya tanya, kau dapat offer berapa? Tahun depan ada lagi ke tak dengan JDT? Pasal ada player yang 2 tahun, ada yang ada 3 tahun. Semua orang nak beli. Saya tanya siapa beli? Pahang nak beli. Saya kata, Jasarin, kau orang Johor, kau gila ke nak pergi Pahang? Saya cakap, kalau gitu sepatut pergi Perak aje lah. Saya cakap, okey lah Jas. Ingatkan saya nak suruh dia bantu budak muda saya dekat JDT 2. Tapi dia nak berhijrah, so saya cakap terima kasih dan saya doa semoga berjaya player Jasarin. But, dan saya ada lagi satu offer. So saya cakap, kau nak pergi mana? Pahang juga. Saya cakap dengan 6-7 player semua pergi Pahang. Tuanku, gaji semua atas 80,000 dia cakap. Dia cakap pergi je lah. Mana kita boleh compete? Kita bukan pasukan ada duit ni pasukan. Now negeri lain you have red shirt, you have yellow shirt. Dah macam apa lah? Dah macam kartun lah negara sekarang. Relax. Saya boleh cakap. Dah macam kartun lah sekarang. So, yes. Ada soalan? Nama saya Syarul Rizal. Saya nak tanya. Ada mic. Sebenarnya saya nak tanya pasal target dan harapan Tengku di ACL League nanti. Adakah Tengku yakin pemain Malaysia, pemain JDT khasnya boleh bersaing dengan tim daripada Australia, Japan, Korea dengan segi corak permainan, fizikal dan skill player? Betul. Okay, good. Very good question. Soalan yang sangat bagus. Dalam segi talent, physical, konsep pemain boleh bertanding. Tetapi saya juga very realistic dan saya terima mereka adalah dalam tahap dan standard yang lebih tinggi daripada kita. Itu kita tahu. But berkenaan dengan ACL ni, untuk berada dalam tournament tersebut, kalau kita tengok pasukan yang semantap macam Buriram pun kalah 8-0, 9-0, 7-0. Dan orang cakap, orang Thailand lah, yang saya tahu kawan-kawan saya semua cakap, oh, nampak berangan sangat nak main ACL, dah kena sapu. Tetapi jawapan Buriram balik kepada mereka adalah jawapan apa sama yang saya nak bagi. Ia bukan oleh kerana menang atau kalah di ACL. Apabila awak di ACL, awak adalah pasukan yang tahap peringkat tertinggi di dalam Asia, international level. Kalau orang nak criticize JDT, alah itulah AFC, Piala AFC kalah. Saya punya soalan kepada mereka, awak pernah sampai semifinal tak? Kita dah sampai semifinal 2 kali. Kita juga dah sampai final dan juga menang final. So, orang boleh criticize. Tetapi saya tahu tough. Saya tak boleh garanti. Dalam bola sepak ni bulat. Bola tu bulat and bola sepak ni adalah satu misteri. Tetapi memang susah untuk nak main dengan standard macam di Japan, China, Australia, Korea. These are all superstar, super class punya team dalam Asia. Tapi bagi saya, untuk berada di situ, nama Johor je, dah kira cukup lah. Of course kita akan fight. Kita akan fight untuk buat kita punya best.
Tetapi kita juga perlu acknowledge benda yang sebenar, yang standard kita belum ke tahap tu lagi. Tetapi ada di situ je dah kira cukup, dah terlebih pada cukup untuk klub JDT. Kerana saya ingin klub ni berada di tempat yang mana yang lain tak pernah berada. Sentiasa menjadi pioneer, peneraju dalam negara. Yes. Tapi very tough. Baru ni kita tengok Thailand draw dengan Australia 2-2. Itu pun coach dia menangis. Tunggu tahun depan tengok national team. Saya confirm national team akan perform tahun depan. Tengok saja. Dan dia lepas ni dia bagi kredit lah kepada coach tu. Dia tak tahu siapa yang letak coach tu kat situ kan. Dia tak tahu yang Tengku Mahuta yang letak coach tu kat situ. Oh, dia cakap lah, bagus lah. Wah, ni pasal coach, bagus. Biasa, no problem. Saya free to be criticized. Tetapi saya hanya berkhidmat di tempat ni saja. Saya tak pergi mana-mana. Syafiq Rahim akan kembali pasukan nasional. Kunalan, Amirul Hadi, Aidil, semua sekali tahun depan akan kembali. Saya tengah try pujuk. Saya belum tahu boleh successful ke tidak, tapi saya tengah cuba pujuk untuk dapatkan balik perkhidmatan, the missing link dalam pasukan kebangsaan ni. Pasukan saya tengok pasukan kebangsaan macam tak ada konsep. Player bagus, saya tak cakap player tak bagus Player bagus tapi tak ada kepala. Tak ada the right concept, tak ada guidance daripada coach. Pasal Ong Kim Swee lebih interested untuk pergi Melaka tahun depan pasal tahu dah tak ada kerja dengan pasukan kebangsaan. Jadi kawan dia Datuk Hamidin nak letak dia dekat Melaka. Kenapa aku boleh ada dialog macam gini? Kenapa orang lain tak berani ada dialog macam ni? Kenapa pasukan lain tak boleh buat macam ni? Tapi cakap dalam internet pompang-pompang lah. Handal, inilah bagus lagi tu. Tapi depan-depan penyokong tak ada orang nak cakap. Tak boleh duduk pun depan penyokong. Ada clubs. So, ada apa-apa lagi soalan yang hangat ke awak nak tanya ke apa sebelum saya kena pulang balik? Tak ada. Hangat sangat pula kan susah juga. Kalau cakap hangat ni kan terlampau hangat pun susah juga. Assalamualaikum Tangku. Saya Rizwan daripada Taman Muan Austin. Saya nak tanya dua pertanyaan. Apakah target untuk pasukan Johor JDT 2 untuk tahun depan? Tiket? JDT 2, target. Oh, target. Okey. Dengan nama itu tanya, apakah status pemain pertahanan JDT Asharuddin Putra Omar? Asrar dah tak ada lagi dalam klub. Kita dah tamatkan kontrak dia pasal Asrar ada very critical punya injury dan akan berkhidmat dengan pasukan lain ke apa, saya tak tahu perancangan dia. Tetapi benda tu kita telah berbincang dengan dia dan dua-dua pihak telah bersetuju dengan Asharuddin Putra. Pada JDT 2 pula, target dia untuk berada dalam top 4 tahun depan dan kalau boleh try melepasi quarter final dalam Malaysia Cup dan lebih lagi generatekan player-player muda untuk join pasukan pertama dalam 2018. Itu target JDT 2 untuk tahun depan. Selalu kalau awak buat video ni berapa lama? Selalu kalau nak buat video ni nak producekan berapa lama untuk letak dekat website? 3-4 jam. Biasa saya tunggu sampai 12 jam. 3-4 jam boleh siap. Tapi apa? Ada macam potong-potong sikit ke? Ada adjust Oh, memang kena edit. Awak nak edit tang mana? Yelah tahu tapi nak edit yang mana satu punya topik, yang sensitive issue ke apa ke. Kalau masuk semua berapa lama dah kita ni? Ada orang nak tengok ke benda lama macam ni? Ada orang tengok ke? Lepas tu orang yang dah retire. Semua orang yang komen orang yang dah retire. Orang yang masih berkhidmat tak ada pun komen.
Orang yang dah retire. Datuk apa itu nama dia? Datuk Pahang tu seorang. Siapa nama dia? Ya, bukan yang tu. Yang tu memang yang pakai tie itu ex FAM punya Secretary General atau ex President ke apa? Ibrahim Saad. Dia pun bagi komen. Oh, kenapa perlu ada penaung benda-benda. Bila masa yang saya minta jadi penaung? Saya cakap, jikalau mereka nak saya membantu, saya sentiasa bersedia membantu. Kalau mereka nak saya ada kedudukan, kalau dia nak saya jadi penasihat ke penaung ke, kita tengok dululah. Itu saya cakap. Bukan saya cakap saya nak jadi penaung. Berapa saya nak jadi penaung FM? Dapat apa? Kena kritik satu. And tak boleh. Saya tak boleh bekerja sama dengan orang tu semua. So, why saya nak jadi? Siapa yang pergi pandai-pandai cakap saya nak jadi penaung? Mana ada saya nak jadi penaung? Saya cakap, jikalau sentiasa nak saya memberi sumbangan, walaupun saya di JDT, tetapi kalau nak saya bagi idea atau kenalkan dengan siapa-siapa yang boleh membantukan, menaikkan tahap konsep dia ke sistem dalam pengurusan dia ke apa, saya sedia membantu. Itu saja. Tapi semua orang, bila komennya mesti lain. Tak, because ni macam awak media portraykan dia macam seorang genius bola sepak tanah air. Pasal Tan Sri Anwar Musa dia komen. Tunku Mahkota Johor dia komen. Player bersara dia komen. Syafiq Rahim dia komen. Bola sepak Selangor dia komen. Filem Ola Bola dia komen. Selagi apa dia je. Tak ada orang lain ke? Tapi mana siapa media yang pergi jumpa dia? Ke media ni anak saudara dia? Macam tak ada orang lain. Nak tanya-tanyalah orang yang betul-betul profesional. You know what's the best orang awak patut tanya? Datuk Windsor Paul. Datuk Windsor daripada AFC. Itu orang patut awak tanya. Kalau orang yang berada dalam salah satu kedudukan yang paling profesional, Datuk Windsor awak patut tanya. Pergi tanya orang luar. Pergi tanya orang yang daripada Singapura, yang lebih neutral. Pergi tanya ex-players. Schmelz. Pergi tanya Alistair. Pergi Alistair Edward, kita punya sporting director. Pergi tanya Boyan Hodak. Pergi tanya orang yang dah berjaya, tapi orang yang betul-betul daripada luar negara, jadi dia tak ada di sini untuk jaga hati mana-mana pihak. Dia memberi dia punya pandangan yang ikhlas. Itu orang yang patut awak tanya. Bukan ni semua. Assalamualaikum semua sekali.